Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TV PSS. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah bertemakan kemanusiaan. Kemanusiaan bukan sekadar membantu kita ketika bencana, tetapi juga bermula dengan sikap prihatin, hormat menghormati dan saling membantu dalam kehidupan seharian. Nilai kemanusiaan bukan diukur dengan harta atau pangkat, tetapi melalui keikhlasan hati. Senyuman, ucapan yang baik dan pertolongan kecil mampu memberi harapan kepada orang lain. Kemanusiaan juga mengajar kita agar sentiasa berempati terhadap orang lain. Tidak kira bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap insan berhak dilayan dengan kasih sayang dan hormat. Benarlah kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemanusiaan bukan hanya tentang bantuan ketika bencana, tetapi juga tentang keprihatinan dalam kehidupan seharian. Teruskan menyebar kebaikan kerana satu tindakan kecil mampu membawa perubahan yang besar. Di sekolah inilah kita belajar membaca dan mengira. Namun, lebih penting daripada itu, di sekolah inilah kita belajar menjadi manusia yang berakhlak, penyayang dan bertanggungjawab. Kemanusiaan bukan sekadar kata-kata, tapi amalan yang bermula daripada diri kita sendiri. Marilah kita jadikan sekolah ini sebuah sekolah yang penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati dan semangat saling membantu. Sebarkan kebaikan, semai kemanusiaan, bina sekolah penyayang. Sekian, terima kasih.